Ganyang Malaysia. Komando Kopassus ni, arwah bapak aku masih ceritakan, dorang masuk dengan sampan. Sampan dia dah land, dorang salam lagi. Bapak aku semua baca-baca, kirakan datuk aku semua dorang salam. Salam orang Islam, orang Melayu ber? Orang kampung sana. Tapi orang British yang berdiri ni tengah tengok post, tak nampak. What? Bang. Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia sekarang juga. This podcast is brought to you by Hama Traders, your trusted source for premium health products. Hama Traders are known for specializing in Middle Eastern products. Variety of dates, nuts, Arabian honey and dried fruits. Sedap-sedap. You can visit their physical store at 88 Dunlop Street, Singapore 209413. You may also check out their IG at saudagar_dates. Ladies and gentlemen, are you ready? The Bluetooth device is connected successfully. You're listening to Chill Party Podcast with your host Eddie Hassan, Hakim Nasir And Ilyas Rashid. dan juga Asfar yang nari dia ada training dan semoga belum semua. sampai. Ya kak. On to the show dah. Dishna. Okey, selamat datang dan selamat kembali kepada semua para mencacus dan juga para pendengar Cicil Padi. Kali ini episod yang ke-60 kita ada orang kata apa? Undangan Comeback lah orang kata. comeback undangan. Comeback undangan tu apa Comeback Tetamu undangan yang patah balik macam gitu lah. He comeback from far. Yalah, korang pun bukannya tak kenal kan. Dia pernah datang sebagai kita punya tetamu, iaitu Mr. Ilyas Rashid. Yo. Aku dah sampai dah tepuk-tepuk semua. Ramai Yes. seorang dia. Ramai, Duduk. Macam sihat tak? Sihat, Alhamdulillah sihat. So apa perkembangan kau selepas yang yalah kau dah, dia dengar kau dah beli set baru Yeah. Baru beli karaoke set baru. Episod kau kirakan fly juga tau dekat kita punya stream kita kan consider kau punya episod Menggigit lah. menggigit gigit jari, orang kata gigit kuku kaki sekali tau. Alhamdulillah. Dengan kuku Alhamdulillah. kaki dah hari tu hari saya kuku kaki. Tapi kau pernah try gigit kuku kaki? Sedap Tak pernah. Kaki pun tak boleh flex ke atas macam mana. Sial lah. Tak boleh. Okay, so once again, welcome back to the show. Hari ni aku nak all out. All out. Let's Okay, go. let's get the vibe Yeah. Let's get the things done. Alright. Pasal apa? Ya, Okay. terus melu Pasal apa? Pasal recently kita telah digemparkan oleh berita bahawasanya Iran di attack oleh Israel. It's the gil. Touch a bit lah about social politik Sikit je. Aku cannot get over when engkau negeri Israel yang kau dah bunuh banyak orang, kau dah pergi attack banyak negeri, habis bila kau dah pergi kacau buntut orang tu retaliate, kau pergi macam cry baby, tolong Amerika, tolong. Itu pasal lah kan. Kacau buntut. Macam kau dah pergi cuit buntut orang, Oh, orang cukai. mengamuk, Cukai lah. cukai buntut orang, Pas orang dah mengamuk. lepas tu minta tolong, mak tolong mak. Ninau ya, betul. Ni nauya. Memang betul ni nauya. Betul, besar punya haram jadah. Besar punya is the gil lah. Ya, memang itu memang bangsa dorang, bangsa penakut. Bangsa Israel ni ada bangsa penakut. Dorang bukannya bangsa yang macam berani mati dorang semua takut mati. So macam apa yang aku doakan lah kita minta kita ni orang Islam ni tak kisahlah kau Syiah ke, kau Sunni ke, kau Wahabi ke, selagi kau tahu sedari Islam kau tu berpegang pada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia letak dia punya dai sujud
ke bumi dan juga beriman pada Allah, itu adalah kau punya saudara. Saudara. Tak kira dia ajaran Syiah ke Wahabi ke. Yang penting dalam Islam ni, dia tak ada sectarian. Kau beriman pada Allah, then that's it. Yang penting jangan ada kerajaan langit Tu dah Itu jauh sangat. Ayapin Ayapin. Ayapin. Apa Itu pendapat kau paling tentang teruk Ayapin? Pada aku Ayapin ni paling teruk lah. Bukan teruk, dia tibok dia besar tau. Aku macam very impressed dengan dia. It's Dia an invention tiba-tiba guy. dia ada orang dia sendiri Kan? macam gitu. Tapi Ayapin punya legacy sampai sekarang tau masih ada. Masih ada. Danger siapa budak-budak kecil selalu kirakan ikut tau. Pasal Ayapin dah ada anak Upin Ipin. Upin Ipin. Dua-dua botak tu keluar daripada teko. Teko besar tu. Diorang keluar, rumah diorang kecil-kecil kat situ lah. Dalam dorangnya cartoon world tu, kat dalam kartun tu. Banyak-banyak teko guys. Okay, Besar peteko. jadi kita yalah, terus terang kita pun dah lama tak rekod. And kita selalu buat pre-record. So this time Asfar tak ada. Kita ada Abang Ilyas Rashid. Kerana yalah, podcast kita nak buat satu community yang members pun boleh datang. Yes. Duduk chill. Dah tentu podcast kita nama Chill Padoi. Jadi dalam Chill Padi ni, kita punya episod more or less duduk chill, berbual, relax. relax, tenangkan fikiran. Yeah. Tapi otak nak kena jalan lah. Nak. Kau tak boleh otak diam beku kan, jadi sotong gitu kan. Tak boleh susah. lah. Nak kena macam gini sikit macam gitu lah. Okay, so kali ini kita nak buka topik sejarah. Pertama kali Yas, kau nak datang dekat ni kali sebagai bukan tetamu tau. Ya, betul. Kau nak kena perform tau. Kau tak kena perform, kau punya praiser abad tau. Alamak, habis hancur. Kira kena belanja sikit tau. Sejarah mungkin berulang sikit. Alamak, itu nantilah ya. Nanti. Kau masih nak suruh dia nyanyi. The golden voice Kau bro. lain macam aja. Kau pakai bulu perindu Tak pakai bulu perindu. Aku tahu. Tak ada. Pasal member aku kat sebelah ni, dia dah macam terpaut dah dengan suara kau. Terkesima. Kau jangan malam-malam nak tidur, kalau rekod dia punya repat nyanyi je kau simpan kat link. Sampai tidur. Kau dengar tengok. Aduh, ni danger ni. Tapi ni nak sign kat PP apa? IR sebelah UR. Mike lari tengok. Mike Run. Mike run. Okay guys, Apa yang nak diterkenengahkan. Okay, pasal Ketengahkan ya. okay, mari kita masuk ke topik dia. Deep dive. Recently, not say recently, for the past few years atau 1-2 years, Mus dunia telah digemparkan oleh peperangan. Dunia telah digemparkan oleh confrontation, social politic issue within Middle Eastnya region, dekat Europe, Eastern Europe, dan juga recently kat Pakistan dengan India. Jadi kalau para pendengar Muchachos dan juga para pendengar Cicil Padi, pernah terjadi satu isu di negeri kita atau di Nusantara kita. Tahun ini, tahun yang terjadi dinamakan sebagai konfrontasi antara Malaysia, Singapura dan juga Indonesia. Ia berlaku di tahun 1963, di mana masa tu Singapura masih di bawah Malaysia. Okay, alright. So apa yang aku boleh cakap tentang ni sejarah yang pernah terjadi dulu di zaman datuk kita. Dia adalah satu, orang kata, kisah saudara bergaduh. Macam kau dengan aku, kita saudara tapi kita gaduh. Macam gitulah terjadinya antara Indonesia dengan Malaysia. To the extent sebelum nanti kita akan masuk tentang apa terjadi dekat Singapura. So apa yang kita boleh belajar tentang ini, kenapa konflik ni berlaku? Pasal dia salah faham antara dua pemerintah. Satu is Soekarno, Presiden Soekarno. Presiden Soekarno yang memerintah Indonesia 60s 50s 50s, yes. And lagi satu adalah Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia. Dia adalah Perdana Menteri Malaysia ataupun Malaya pertama yang dapat merdeka daripada British. Okay. Jadi Soekarno-Hatta had a different vision. Dia nak Malaysia combine dengan Indonesia. Ikut cara dia lah.
Yes. Dia nak ikut macam Majapahit kan. No, partly macam itu. But because knowing okay, if we trace back kita punya sejarah, Malaya was under who colonized? No, Portugese. Apa ya? British. Betul. British. Sorry. Hello boy. Wake up. Haven't. Okay. Indonesia was under Dutch. Okay. Dutch. Jadi ada dua sistem. Jadi bila Soekarno ingatkan bila Melaya dapat lepas daripada British, dia nak kaup. Dia nak jadikan satu Melayu, satu Nusantara. But Tunku Abdul Rahman had a different vision. Okay, pasal kau punya sistem lain, aku punya sistem lain. Aku tak nak nanti rakyat jadi huru-hara. But Soekarno-Hatta pula ingatkan yang Tunku Abdul Rahman ni is a puppet of British. Dipergunakan lah. Correct. And maaf cakap Indonesia time tu bila the gain independence, banyak sultan-sultan dibunuh oleh orang komunis. There is this incident. Korang boleh check dekat handphone. Operation apa yang dia bunuh semua sultan-sultan at the same time and the same day tau. Dekat Palembang, dekat daerah Sumatera, satu kali semua diorang bunuh. Tapi Alhamdulillah Malaysia, sultan-sultan masih ada. All the sultan except for Sarawak and Sabah. Yang Semenanjung, sultan-sultan ni masih terpelihara. Alhamdulillah. Jadi dalam topik ni, apa yang kau nak cakap sikit tadi? Ada yang kau cakap tadi pasal konfrontasi ni yang terjadi dekat Singapura, Mus? It's a bit forward part, which is the confrontation to the extent diorang dapat buat satu operation yang diorang bom. Okay, siapa tu? One of it is Osman. I know there's two militant. Osman Jalani. Bukan itu bukan. Osman Harun dah salah nama dia kan. Okay, alright. Sebelum kita masuk ke situ, apa terjadi dekat Singapura? Time tu Singapore is under Malaysia. Kita ada this building called McDonald House. McDonald House, correct. Okay, McDonald House ni considered one of the, macam sekarang ni Marina Bay Sands lah. It's a tempat yang commercial. A lot of foreign do their business there. Correct. But there's one thing. Indonesia had a elite force called Kopassus. So Kopassus ni dia macam komando. And orang bukan sembarang orang tau. Bukan challenge lah. Pasal ni Kopassus, dia bukan military macam Western punya soldier yang gitu-gitu je. Dia macam Gurkha gitu. Orang ada ilmu dan ilmu lain. Okay, ini pengalaman daripada arwah bapak aku bilang. Pasal arwah bapak aku dulu tinggal kat Changi. Okay. Jadi dekat Singapore ada British Post, kirakan sentry. Askar Indonesia Kopassus masuk, they don't know. Daylight, diorang tak nampak. Tetapi Ami komando Kopassus ni, arwah bapak aku masih ceritakan, diorang masuk dengan sampan. Sampan dia dah land, diorang salam lagi. Bapak aku semua baca-baca, kirakan datuk aku semua diorang salam. Salam orang Islam, orang Melayu Orang kampung sana. Tapi orang British yang berdiri ni tengah tengok post, tak nampak. Diorang kena hypnotize ke? Hypnotize satu mungkin dia ialah ilmu orang, ialah kita tahu orang-orang lama ni kan. Orang lama ni diorang punya ilmu bukan macam sekarang pakai skill future apa. Tadi baru datang rumah aku. Okay. So this is one of the real life incident yang diorang witness. But again, apa yang aku nak cakap, kau check it out pasal Kopassus ni, yang McDonald bomb. Diorang meletupkan to McDonald House, sampai banyak yang ada yang few of them mati tau. There's actually 33 fatalities. 33. Tapi actually the McDonald House wasn't the targeted one. They actually nak target tempat lain. Tapi the place that they want to target is highly guarded. Tu yang they want to find the nearest to the Singapore so-called military HQ Yalah, pasal time tu KFC belum ada apa. Kenapa pula KFC Pasal McDonald ada. Okay. Sorry, aku minta maaf guys. Sebenarnya korang tengah serius, aku alih-alih jadi macam biol lah. Kebiolan lah kau ni.
Okay, so kita baca fakta sikit dekat apa yang ditulis. McDonald bombing occurs in Singapore. So the bombing of the 10-story Hong Kong and Shanghai Bank building, also known as the McDonald House, was one of the attacks carried out by the Indonesian saboteurs against Singapore during the Indonesian-Malaysian confrontation, ataupun dikenali sebagai konfrontasi. It was the deadliest of at least 42 bomb incident which occur during the konfrontasi. Kau bayangkan dalam 3 tahun tu after Singapore gains its independence masih lagi terjadi 42 bom lah, siol. Tapi tak salah aku, this the reason why Presiden Sukarno so-called lah nak want to macam retaliate about this plan. Dia macam, some people say dia macam either way a bit sakit hati yang macam Malaysia sailang lah dia punya plan. I guess so lah. Of course. Dia macam why I'm not included in this punya apa tu big announcement. Tu yang dia macam sokok kecil hati lah. So this confrontation happen between the Indonesia and the rest. Okay, betul. So apa yang aku boleh continue from this story? Yes, kau ada cakap tadi, kau ada baca something kan, aku terinterject tak ada aku hearing voices sorry guys. Alright, so aku continue daripada cerita dia. The bomb which exploded at 3:07 PM on 10 March 1965 was so powerful that it blasted the floors and inner walls of the first 4 floor of the building. Kau bayangkan, Amin, bunyi dia pelannya. Itulah. Kau bayangkan orang yang tak bersalah mati. The innocent lives. This is the damage yang kalau kau at a conflict, orang yang tak bersalah selalu mati. That's why aku don't understand all these leaders. When you want to go war, you attack the innocents. You attack the innocent. That is memang kokak berabak. Which actually the announcement yang Tengku Abdul Rahman that is with late Prime Minister Kuan Yew yang dia nak do that announcement. They plan to merdeka at that year which is 31st of August. The 31st August 1963. Tapi pasal ni this all conflict terbantut. This conflict happen, terbantut lah, terpaksa move forward lah to 1967 tu yang kacau. Singapore gain independent 1965 tau. No, Malaysia punya merdeka. Malaysia's merdeka. Malaysia merdeka is 1957 kan. It is. Kau tak cari. Okay, tapi aku continue lah cerita. Continue. Okay, macam aku tadi ceritakan yang dua askar Kopassus ni, nama diorang is Osman bin Haji Muhammad Ali dan Harun bin Said. Okay. So these two Kopassus komando, diorang kena tangkap. And they were sentenced. They were arrested and charged in court and sentenced to death on 20th October 1965 lepas Singapore gain independence. So bila merdeka? 1957. Correct. Yeah, nampak? Tak payah pakai. Tak apa ni diorang 1963 tu to form Malaysia. Malaya. Sorry, salah info. Tapi tak apa. But because of this incident yang konfrontasi relation between Singapore and Indonesia suffered a temporary setback tau. Korang pernah tertanya tak? Okay, kita ini disclaimer guys this is based on aku punya opinion sendiri. Korang pernah tertanya tak kenapa Melayu Indonesia tak boleh kerja kat Singapore? Ada nampak? Issue of work permit. There's an issue. Pernah nampak tak? Melayu Indonesia. Melayu lelaki Indonesia. Not much in Singapore. Ada tapi not as many as Malaysian Malaya. Ada, tapi diorang cuma boleh kerja atas kapal aja, atas laut. Yes, correct. Kapal-kapal bunker within Singapore water kan. Yes, diorang kerja. But they cannot work on the land. Yes, pernah nampak? Tak pernah kan? Aku sebenarnya tak pernah. Yang pernah lu nampak perempuan yang kerja sebagai pembantu, yang kerja kat kedai makan. Tapi lelaki tak ada. Never guys lah. This is something yang this is what happened due to the impact sampai sekarang lah. And tapi kalau aku, correct me if I'm wrong, aku pernah bekerja dengan Cina Indonesia. They are allowed but not the Malay Indonesian lah. Only macam Catholic ke apa-apa ke, but not Islam.
not Islam yang boleh kerja kat land Singapore. On land. But I don't know why. I think it's because of that lah. Dia masih tempias lagi lah. Masih Sampai tempias sekarang Aku minum teh tarik teh alia ni pun tempias juga. Asyik sedawa je. Itu pasal aku cakap tadi. Iyo. Sedih kalau kita tengok sejarah. Sebenarnya banyak orang tak tahu yang sebenarnya Singapura ni ataupun kita within the Nusantara ni went through a lot of dark history. Banyak terlalu banyak dark history yang kita dah sampai lupa. Dah terlalu complacent. Kita complacent that to the extent kita rasa macam Singapura ni sebenarnya tak ada apa-apa lah. But we went through shit ya. Kalau kau tahu kita belajar ilmu saya pasal sejarah apa Natra. Ini belum kita touch about racial riot lagi tau. Ya. Kan? Tapi the reason why Singapore was taken out of the separated from Malaysia is Kenapa Singapore was being kicked out by the Malaya Federation? First thing is because Lee Kuan Yew and his people they do not want to practice the Kesultanan Melayu punya. Yes. Okay, they want it to be a secular where everybody are equal. But in the Malaya Federation, itu tanah Melayu. Yes. Okay, tanah Melayu, tanah Bumi Putera. Melayu adalah bangsa pertama. Yes, Bumi Putera. Correct. The land, all the benefits go there. Now, when Singapore separate from Malaysia, if you to go to Article 1.57 in the Constitution mention that orang Melayu kita akan sentiasa dapat tu privilege. Tu pasal maaf cakap kita orang Melayu sebenarnya pergi sekolah, yuran kitanya school fees murah sia. Ya, true. Yep. Bangsa lain bayar mahal loh. Kerana ini one of the treaty. And all Muslim are supposed to go for Friday prayers. Yes. By right. By right. Siapa-siapa kerja ke apa kan, Correct. they have to stop and go. 1.57. Tetapi sayangnya orang Melayu kita school fees murah pun tak nak belajar betul-betul. And tak nak bayar. Hai, sedih lah. Tak, kita bukan nak cakap pasal bangsa kita, tetapi ini adalah kenyataan realiti yang apa terjadi. Kadang-kadang aku sedih juga tengok anak-anak Melayu kita kan, yang tak nak sekolah, tak nak pergi sekolah malas, tapi kalau nak main Roblox nombor satu. Itu dia Kan? Ni Roblox ni pun kurang ajar tau. Tadi dia dah keluar lagu dia kan. Itu pasal lah. Tak nak main lagu tu main lagu tu. Tak mu Lagu apa? Bukan. WA tu memang lagu kita pun. Lagu kita sih. Amboi. They play the Pretty Baby tapi dia tukar lain. Very naughty baby. Yes, a naughty baby. Ya. Budak-budak sekarang main-main ni semua kan. It's very danger for them. Betul-betul kena Roblox baru tahu. Ini bukan Roblox. Apa yang kita boleh belajar? Oh sorry aku into sangat apa pasal sejarah. Apa yang kita boleh belajar tentang this konfrontasi is that kita kalau gaduh antara satu sama lain, tak payahlah kita make it big. I mean okay, I'm not talk about personal life, disclaimer, tapi I'm talking about between two country. Yes. Okay, example Kuwait dengan Iraq. Orang putih kata settle it amicably. Ya, lagipun kita semua orang Melayu saya. Tapi maaf cakap kalau kau tengok orang Melayu Malaysia dengan orang Melayu Indonesia two different people. Oh yeah, and before I forget, yang they even have this slogan, Ganyang Malaysia. Yeah. That was a campaign Soekarno-Hatta yang initiate dengan secara rasmi official saya ada buat that Malaysia akan menjadi pangkalan British yang boleh mengancam revolusi Indonesia. Look what happened now. Tapi talking about yang kita pengajaran tu one thing. Another thing is, what does it impact the Indonesians as of today? You see diorang nak start revolusi. Maaf aku punya pemikiran dengan aku totally against Soekarno-Hatta punya ideology, because dia more to militant punya dia movement. more to communism. Yes. Neo apa tu? Communism. If you were to look at dia punya ideology is all about rule with an iron fist. And when comes to macam pernah dengar je ni, rule with an iron fist. itu lain punya demokrasi punya rule with iron fist is that guy. Tetapi kalau kau tengok Soekarno-Hatta ni, dia terlalu dia lupa tau yang sebenarnya dia ni
terikut-ikut The Dutch. komunis. Tak, bukan Dutch, komunis punya sistem. Sedangkan komunis tu dia tak percaya pada agama. Betul. Liberisme. Yes, and sorry to say this kalau kau orang Islam, you cannot tell yourself that, cannot say that you are communist. Yes, pasal engkau adalah orang Islam yang pegang pada agama apa? Yes, betul. That's why Sukarno-Hatta fail. Yes, that's one of the reason aku percaya lah. And then there's a lot of backstabbing happen with his general Suharto. That one we will touch later on. Deep kan? Dah terlalu deep kan? Yeah. Aku dah terlalu masuk. Dan aku pun tak nak panjang-panjangkan ni cerita, pasal aku kesian tengok kawan-kawan aku yang dua ni. Dia tengok muka aku macam aku ni cerita storyteller. Memang dia dari tadi mencerita dengan macam khusyuk sangat kan. Aku dah jadi nak kita pun imagination. Aku macam kat dalam. Okay. Tak. Tak, pasal aku suka sejarah. Jadi bila aku dapat menerima ilmu sejarah ni, aku dapat merasakan yang diri aku in that particular period of time tau. That's why kau kena nyanyi sejarah mungkin berulang. Confirm ke nak ke? Dia dah kita tadi saya. Terpulang pada tuan punya badan. Okay lah guys. So tentang konfrontasi ni, apa yang kita touch is just 1%. Okay. Pasal aku tak nak go elaborate more, pasal aku tengok kawan-kawan aku ni kesian. And one of them tengok muka aku, jadi aku tak nak panjang-panjangkan cerita. So untuk para pendengar Muchachos, kalau korang ada cerita tentang apa yang korang nak kita share, korang boleh let us know. Okay, because technically apa yang aku boleh bilang is that apa yang kita share today is just overview, not in depth. Pasal kalau kita nak go in depth lagi, lagi rabak. Pasal apa? It involve a lot of people. Yeah. Especially when in Indonesia ada banyak raja-raja yang kena bunuh. Siapa yang suruh bunuh? And kerajaan Siak memberi kepada Sukarno-Hatta macam gitu saja. Raja dia boleh cakap, tak apa, engkau ambil kerajaan Siak, aku dah tak nak jadi raja. Mana ada? Siak betul. Memang siap. Siap betul. Kita pun ada bagi masa dalam 3-4 minit. Jadi dalam ni cerita, ada tak korang nak rungkaikan apa yang korang boleh belajar tentang konfrontasi ni? Kita mulakan Cik Iyas. Apa yang kamu nak, yang boleh kamu pengasyari dengan Kalau tak ada apa-apa, biar aku Memang baca tak ada je. apa lah sebenarnya. Sebenarnya apa. aku kesian lah tengok kan. Mata kau pun aku tengok kesian, macam dah kecil yang aku tengok. Small big. Small big ke? So Nadi Toto bukan aku tak tahu, aku kan yang main benda-benda gini. Hey, jangan. Tak Okay, elok. apa yang aku boleh share pasal pelajaran dan warisan yang kita boleh belajar daripada datuk nenek moyang kita is that kalau boleh kita adakanlah hubungan yang lebih matang. Maksudnya walaupun benda tu pahit, kita nak kena duduk berbual. Dua-dua negara. Correct. Settle it in a nice way. Kerana pentingnya persaudaraan serumpun. Yeah. Ini membuktikan bahawa konflik bersenjata antara negara jiran yang mempunyai sejarah dan budaya yang sama hanya akan membawa kemusnahan kalau kau ikutkan perasaan kau. Yep. That's why Alhamdulillah sekarang kita ada ASEAN. Yes. Kerana ada ASEAN ni, kita ada all the Southeast Asia. Kalau ada apa-apa, diorang akan tolong duduk bincangkan. For example engkau negeri A, aku B, C, Mus dengan kau ada hal. Aku akan datang jumpa korang. Apa masalah korang? Dah tak mula gaduh-gaduh. Kita pun sama-sama kais pagi. Kita berunding. Jangan jadi macam ni Israel. Diorang tak ada unding-unding ni. Diorang Ya, Bani Israel, kenapa kau degil? dia bukan degil aja tau mu. Dia okay. Kalau kau degil, kau berani, okay, sui. Betul tak? Tapi dia kau penakut. Memang penakut habis punya. Kau dah penakut, kau pergi kacau orang, habis orang tu dah mengamuk, kau pergi cari Amerika. Yang Amerika pula jadi sucai bodoh. Itu yang bodoh. To be honest with you guys, korang kena sneak tengok apa Amerika punya Daripada first dia kena elect tu sampai sekarang dia memang bodoh. Sampai one of the news presenter cakap kan, in the interview dia tanya, if you want to go and attack any country that you prefer, but please go ahead, but don't use our tax money, our taxpayers money. Itu betul tu. tak ada. Yang the last one that
really had an impact was the Iraq War. Yeah. Israel came out with the same thing, cakap ada weapon of mass destruction, all this. Tapi tak ada. Diorang Ini cakap sekarang lebih sebenarnya. Ni Iran, dia cakap apa pasal Iran ada nuclear weapon. Yang kau sibuk pasal Iran ada nuclear weapon, kau sendiri ada nuclear weapon, kau tak cakap. Habis lepas tu kau cakap Iran tak boleh ada nuclear weapon. Kenapa? Everyone have their own right to self-defend apa? Yes, correct. Oh, kuat sikit lah. Kau kan suka benda-benda gini. Ambil kau. Macam gitu. Tapi nuklear bukan bunyi gitulah. Kita kalau boleh tak nak witness. Habis Nabi dah bersabda Malhamah Kubra. Maksudnya Big. white smoke. Apa tu white smoke? Apa yang banyak sejarah ilmu akhir zaman, especially shout out to Syekh Imran Hussein, may Allah bless you. Amin. Aku selalu dengar lecture dia, and apa yang dia cakap, kalau kau tak ada basic sejarah, kau jangan dengar. Kalau kau punya kepercayaan bahawasanya yang dia cakap ni semua merepek, kau jangan dengar. Pasal dia is a international relations student. Whatever he preach, whatever he said is all based on hadis dengan Quran. Apa yang Allah dah cakap kat Quran tu, dia akan relate. All the facts. Yes. Tak ada tipu punya. Itulah. Okay, let's stop here. Let's make an announcement. Mus, teruskan. Now, Yes. the announcement is kita. Okay, the announcement yang kita yang kita nak sukop pengumuman lah yang kita akan bertemu ataupun kita akan jadi setahun anniversary di dalam podcast industri ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. And more to come. And more ada banyak lah ideas yang kita nak ketengahkan. So we really appreciate for whoever yang sudi mendengar kita ataupun ada yang feedback to all our journey. Mana yang kita elok, yang tak elok tu kita sangat menghargai. Dari itu kita dari Sempen cantiknya. Ni aku nak kena bersedia. Apa tu sedia anuak ni? Sedia. Hormat senjata. Hormat. Tapi Tuan Seng. Okay, tu mahal tu. Kenapa aku main lagu ni? Pasal dia lah konfrontasi apa. Komentasi antara podcast-podcast. Yes. Tak lah. bukan Maaf podcast. sahaja je. Tak ada. Kita tak ada nak main podcast. Okay. Apa yang aku nak cakap? Okay guys, apa macam Hakim dah cakap tadi, sempena ulang tahun pertama anniversary Chill Padi, kita akan do giveaway of a tumbler. Tumbler hot and cold. Yes. So simple aja. Kita tak minta banyak dengan korang. Kita pun tak minta korang bayar. But we are going to give away 5. First 5 listener yang akan DM kita mengatakan why I love to hear Chill Party podcast because not more than 100 words. Alright. Tu je. And if you meet the requirement, we will DM you, send us your address, kita akan personally hantar. Kita akan personally hantar at your availability. Kita ambil gambar dan lepas tu kita akan post kat social kita guys. Yeah. So apa makin tunggu lagi? menjadi dia punya trompet. So Makin apa jadi. tunggu lagi guys? Yes. DM and share your opinions on Chill Party. Alright. Tumbler macam main-main. Sekarang Tumbler dengan cuaca panas gini, imagine kalau ada air sejuk ke kau punya Betul. air bertahan 12 jam. Oi, Syok habis. Alright, without further ado, we have come to the end of this podcast session. How? For those new listeners, follow us on Spotify. Turn on the notification so that you can hear our weekly episode. At the same time, do follow our social in YouTube, TikTok dan juga IG. Yup. Since our 1 year anniversary, kita akan start to be in YouTube. Banyak sangat orang tanya, YouTube ada tak bang? YouTube ada tak? Ada. Okay, sekarang kita akan launch kita punya video dekat YouTube. Okay? Yeah. Alright. See you on YouTube guys. Sama dia. Woohoo. Majada wajada. See ya. Yeah, boy.